ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Khususnya kepada Syekh Abdullah Nasir Alwan yang telah mengarang kitab Tarbiyatul Aulad. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita sebentar nanti. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada. Terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Thai, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, saya mengajak terutama diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita membasahi dua bibir kita dengan zikrullah. Semoga dengan zikir yang kita alungkan nanti, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan, keredaan, rahmat dan keampunan ke atas kita, insya-Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an wa tabi'at tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita,
dapat sama-sama kita bertemu dan bersua lagi pada malam ini. Dan kita harapkan semoga pertemuan kita pada malam ini tuan-tuan penuh dengan keberkatan, keredaan, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi tuan-tuan kita bersyukur pada Allah kerana Allah Taala masih lagi berikan kita usia, diberikan kesihatan yang baik. Lebih-lebih lagi dapat kita bertemu dengan Ramadan, melalui ibadah Ramadan dengan baik. Dan kita harapkan semoga apa kebaikan yang kita dapati di dalam bulan Ramadan dapat diteruskan sehinggalah benar-benar membawa diri kita dalam menggapai kebahagiaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung lagi pengajian kitab Tarbiyatul Aulad yang telah dikarang oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan, masih lagi membicarakan pada fasal yang kedua iaitu perasaan naluri ibu bapa terhadap anak-anak. Dan telah sama-sama kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, Syekh membahaskan mengenai kedua ibu bapa secara fitrah terkerah untuk mencintai anak. Kemudian pembahasan beliau rahmat terhadap anak-anak adalah kurniaan Allah. Kemudian yang ketiga pada malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi pada bab yang ketiga membicarakan mengenai membenci anak-anak perempuan adalah sifat jahiliah yang dikutuk. Ni tuan-tuan. Di antara pembahasan di sini tuan-tuan, Syekh datangkan satu pembahasan secara terperinci mengenai satu sifat jahiliah sebelum kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Di antara pengamalan masyarakat jahiliah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan tuan-tuan, iaitu mereka tidak menyukai kepada anak perempuan. Bagi mereka tuan-tuan, anak perempuan ni tidak membawa sebarang faedah, bahkan membawa kesialan. Sial tu nampak kasar sangat, kesialan. Ada keadilan. Kan? Nak sebut babi tu ada khinzir. Sial tu tak ada perkataan lain. Jadi ada keadilan, kesialan. Pada keluarga. Bahkan siapa yang dapat anak perempuan ni tuan-tuan malu. Keluarga tersebut akan malu terhadap masyarakat. Itu amalan jahiliah sebelum kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan tuan-tuan, amalan jahiliah benci terhadap anak perempuan tersebut dihapuskan. Dan bahkan Rasulullah itu membawa satu rahmatan lil alamin tadi, sehingga meletakkan wanita itu satu tempat yang cukup mulia. Cukup mulia. Bukan sekadar pada anak tadi, bahkan pada wanita. Kemuliaan yang diberikan kepada kaum wanita, terutamanya tuan-tuan, kemuliaan yang diberikan kepada tuan wanita itu, terutamanya perkara yang paling besar dan paling hampir di sekeliling kita, iaitu wanita tadi ditutup auratnya. Tak mudah-mudah dibuka. Itu sebabnya orang yang menjaga kehormatan diri, menyayangi dirinya tu tuan-tuan, sudah barang pasti dia akan menutup aurat dia. Dia tak mudah-mudah buka, tak mudah-mudah menunjuk-nunjuk pada orang lain. Itu sebabnya tuan-tuan, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam membicarakan bab kasih sayang ni tuan-tuan, keutamaan kasih sayang, di situ tuan-tuan beliau meletakkan 3 perkara pembahasan. 3 perkara. Yang pertama, sayang pada diri sendiri. Dan yang kedua, sayang kepada orang yang berada di sekeliling kita. Dan yang ketiga, sayang kepada makhluk-makhluk Allah SWT, termasuk binatang dan haiwan. Jadi tuan-tuan, dalam pembahasan sayang kepada diri sendiri ni tuan-tuan, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membawa satu erti pengertian yang bahawa bila tika mana seorang itu dia menyayangi dirinya, tandanya iaitu bila tika mana dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sebaik-baik tanda sayang seorang kepada dirinya. Begitu juga dalam pembahasan kita tadi tuan-tuan. Orang yang sayang dirinya tu tuan-tuan, dia akan tutup untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya tuan-tuan. Daripada perkara terbuka ataupun kepada ditampilkan, dizahirkan, ditonjolkan kepada orang-orang yang tidak sepatut melihatnya. Itu sebab ulama berikan perumpamaan wanita tadi tuan-tuan seperti mutiara.
mutiara yang sangat berharga. Jadi bila kata mutiara yang sangat berharga ni tuan-tuan, dia disimpan dalam satu bekas yang sangat terjaga. Itu sebabnya orang yang menonjol-nonjol dirinya, auratnya tuan-tuan, rambutnya, tubuh badannya, orang ni dia tak tahu menghargai dirinya. Bahkan walaupun nampak satu bulan tuan-tuan berhabis duit, beribu habis tuan-tuan, kerana nak jaga rambutnya, nak jaga mukanya, nak jaga bodinya tuan-tuan, pergi salon, pergi spa. Walaupun lahiriah nampak berhabis duit tadi kerana tanda sayang dirinya, hakikat sebenarnya dia tak sayang. Kerana apa tuan-tuan? Dilihat pada kata-kata Imam Ghazali, orang yang menyayangi itu dia mentaati Allah. Dan untuk memastikan apa tuan-tuan? Memastikan bahawa di akhirat nanti dia tidak dibakar dan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikat sebenar. Itu sebabnya tuan-tuan, kedatangan Rasulullah itu memberi nilai tambah kehormatan kepada kaum wanita dan terutamanya menghapuskan pengamalan jahiliyah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh memulakan kata-kata beliau ketika Islam mengajak kepada persamaan mutlak dan keadilan yang menyeluruh. Tidaklah ia membezakan antara lelaki dan wanita dalam hal pertalian kasih sayang serta belas kasihan keibubapaan. Jadi tuan-tuan, suatu kedatangan Islam dalam meletakkan keadilan menyeluruh yang tidak membezakan di antara lelaki dan perempuan dalam bab kasih sayang, maka ketika itu tuan-tuan, dia tidak meletakkan ataupun tidak ada perbezaan di antara anak lelaki dan anak perempuan. Habis. Sama saja. Tapi perlu ingat tuan-tuan, di mana? Dalam bab pembahasan kasih dan kasih sayang. Dalam bab lain terutamanya bab apa tuan-tuan? Mawaris. Bab mawaris, harta pusaka ni tuan-tuan, di situ tidak ada persamaan di antara lelaki dan perempuan. Lelaki itu lebih dibandingkan perempuan. Kerana apa? Lelaki itu ketua, dia mempunyai tanggungjawab, amanah yang lebih besar dibandingkan kaum wanita. Itu sebabnya kalau kita bicara dalam pembahasan ataupun dalam masalah faraid ataupun masalah harta pusaka, anak lelaki itu lebih daripada anak perempuan. Tetapi di sini persamaan di antara anak lelaki dan anak perempuan itu dalam bab ataupun pembahasan kasih dan sayang. Sepatutnya mak ayah sebagai seorang mak, sebagai seorang ayah, dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anak tidak ada beza di antara anak lelaki dan anak perempuan. Yang demikian itu adalah tepat seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Maidah ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'diluhu aqrabu littaqwa. Sadaqallahul azim. Berlaku adillah, kerana itu adalah yang paling hampir kepada takwa. Dalam ayat ni tuan-tuan, secara jelas dan nyata Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita berlaku adil dalam meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya. Ulama sebut ta'rif ataupun pengertian adil ni tuan-tuan, wada'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempat dia. Itu sebab beza tuan-tuan. Keadilan orang Melayu dengan adil syariat. Adil yang disyariatkan dengan adil orang Melayu ni beza. Dia tak sama. Orang Melayu tuan-tuan, bila sebut adil, dia faham apa tuan-tuan? Dia faham apa? Yang dia faham tuan-tuan, sebut keadilan dalam istilah Melayu ataupun kefahaman orang Melayu. Contoh katalah tuan-tuan, dia ada empat orang isteri. 4 orang isteri. Orang Melayu faham tuan-tuan, adil ni diberi isteri pertama beras 1 kampit, isteri kedua beras 1 kampit, isteri ketiga beras 1 kampit, isteri keempat beras 1 kampit. Ini faham adil, kefahaman orang Melayu terhadap adil tersebut. Itu adil, dia kata. Tetapi dalam syarak tuan-tuan, definisi yang diletakkan oleh para ulama, wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu betul-betul pada tempatnya. Apa maksudnya tuan-tuan? Dia berikan sesuatu itu betul-betul mengikut keperluan dia. Contoh tuan-tuan, 4 orang isteri tadi. Isteri pertama tuan-tuan, contoh katalah anak dia 13 orang. Si pertama anak 13.
Isteri kedua tuan-tuan, anak dia 5 orang. Isteri yang ketiga tuan-tuan, anak dia 2 orang. Isteri yang keempat tuan-tuan, anak dia 10 orang. Yang ke-10 10. Sebab yang keempat ni lawa sikit lagi. Jadi tuan-tuan, anak isteri yang pertama ni 13, yang kedua tadi 5, yang ketiga tadi 2, yang keempat tadi 10. Jadi dalam Islam tuan-tuan, dia melihat keperluan tadi. Isteri pertama tadi 13 orang tuan-tuan, dia tak bagi satu kampit. Melihat keperluan. Kalau keperluan dia perlukan sebulan beras tadi kepada 2 kampit kena bagi. Sebab apa tuan-tuan? Anak dia dah 13. Campur lagi mak tadi. Yang kedua pula tu dan 5 orang. 5 orang tengok apa keperluan beras dia, sekampit cukup. Maka berikan sekampit. Yang ketiga ni pula tuan-tuan, cuma sekadar anak dia 2 orang campur dengan dia 3 orang. Makan beras 5 kilo pun tak habis. Bagi 5 kilo. Yang keempat ni tuan-tuan, banyak 10. Maka ketika itu berilah sekadar keperluan dia. Kalau katalah 10 orang, campur mak dia 11 orang tadi tuan-tuan, 2 kampit. Ini yang dikatakan adil. Itu yang dikatakan adil, dan adil inilah diperintah oleh Allah SWT supaya kita lakukan. Bahkan Allah Ta'ala kata apa? Itulah di antara tanda-tanda dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan main sama rata je kita bagi. Ni tak, kita orang Melayu faham tuan-tuan, sama rata tu habis semua, kita tiba sama je tuan-tuan, bagi 500, semua 500. Tak kira orang tu kaya ke miskin ke apa ke tu tuan-tuan, 500 semua sama. Itu kan adil. Itu bukan adil. Adil tu mengikut keperluan, mengikut kepada keperluan seseorang tersebut ataupun sebuah organisasi tersebut tuan-tuan, ataupun keluarga. Dan itu juga sebagai memenuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana bunyi hadisnya yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan Imam Ahmad serta Ibnu Hibban daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum." Berlaku adillah di antara anak-anak kamu. Berlaku adillah antara anak-anak kamu. Berlaku adillah antara anak-anak kamu. Ni Nabi tuan-tuan perintahkan kepada kita 3 kali Nabi ulang tuan-tuan. I'dilu baina abnaikum. Berlaku adillah di antara anak-anak kamu. Betul tuan-tuan, secara lahiriah kita nampak tuan-tuan, perasaan kasih sayang ni bukan benda ataupun satu-satu perkara yang boleh kita buat-buat. Tak. Bukan boleh buat-buat. Jangan kata orang lain tuan-tuan, bahkan di antara anak kita, katalah anak kita tuan-tuan ada 5 orang. Jadi bukan boleh buat-buat tuan-tuan, kita sayang anak ni, kita nak buat sayang anak ni, kita tak bersuka anak ni tuan-tuan. Tapi itu memang perasaan naluri. Dengan anak ni kita sayang, suka sangat, tapi dengan anak ni rasa kurang. Tapi walaupun hakikat naluri sedemikian tuan-tuan, perlu kita berlaku adil, memberikan apa yang sepatutnya keperluan anak tersebut, bukan atas dasar kasih sayang. Ini kadang-kadang kita tuan-tuan, disebabkan kasih sayang yang bermain dalam hati kita tuan-tuan, yang mana kita sayang tu yang kita lebihkan. Mana yang tak berapa kita sayang tuan-tuan, itu kita kurangkan. Anak tadi tuan-tuan dia belajar tak apa tinggi, tak berapa nak pandang. Anak tu tuan-tuan dia hafal Quran, macam-macam kita beli tuan-tuan. Ini terjadi sekali tuan-tuan, terjadi sendiri di sekolah saya, tempat kita mengajar tuan-tuan. Anak kalau kata hafal Quran tu, Allah balik tuan-tuan, sampaikan anak-anak yang ada kat rumah tu terkebil-kebil mata macam mana mak ayah melayan anak yang balik pada asrama ni. Dibawa pergi makan, dibelikan barang, diberikan keperluan, diberi keperluan tu tak apa lagi tuan-tuan. Yang jadi masalahnya benda yang tak sepatut. Sampai kadang-kadang merosakkan cuti 2 minggu dilayan betul-betul tuan-tuan, menatang minyak di atas air. Sampaikan yang duduk kat rumah tu tuan-tuan, mentang-mentanglah duduk kat rumah terkebil-kebil mata tengok adik-beradik tadi balik asrama kemain dilayan. Alasannya tuan-tuan, sekali-sekala balik. Ni di antara tuan-tuan, perlu dilihat supaya keadilan yang sebenar-benar mengikut keperluan, jangan sampai merosakkan anak ataupun memisahkan jurang di antara satu anak dengan anak-anak yang lain. Tu Nabi kata, Nabi berikan peringatan kepada kita sehingga diulang 3 kali tuan-tuan. I'dilu baina abnaikum. Berlaku adillah
kamu di antara anak-anak kamu. Berutan dengan perintah Al-Quran dan petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka para bapa telah melaksanakan pada anak-anak mereka di sepanjang abad dan sejarah segala prinsip keadilan dan persamaan dalam hal-hal cinta kasih, permuamalah, belas kasihan dan perasaan lemah lembut tanpa perbezaan ataupun melebihkan antara lelaki dengan perempuan. Jadi hasil daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat ke-8, begitu juga diikuti dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, tuan-tuan, para bapa, dan diikuti dengan para ibu, tuan-tuan, mereka perlu berlaku adil di antara anak lelaki dan anak perempuan secara khas daripada permasalahan tersebut, dan umumnya tak kira mana-mana satu anak, sama saja, dan diberikan mengikut keperluan yang sepatutnya. Tetapi jika terdapat di dalam masyarakat Islam para bapa yang memandang kepada perempuan dengan pandangan yang berbeza daripada anak lelaki, maka sebabnya kembali kepada keadaan dan percampuran yang tidak baik, yang bukan sama sekali daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Malah itu adalah daripada kelakuan kaum jahiliyah dan kebiasaan sosial yang buruk yang asalnya bersumber daripada zaman jahiliyah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat ke-58 hingga ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kazim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud mafhumnya, dan apabila seorang mereka digembirakan dengan kelahiran anak perempuan, maka mukanya menjadi hitam daripada sangat marah. Dia lalu menyembunyikan dirinya daripada orang ramai daripada sebab keburukan berita yang telah disampaikan kepadanya. Apakah akan dipeliharanya dengan menanggung malu, ataupun dikuburkannya saja supaya hancur di dalam tanah? Alangkah buruknya apa yang mereka putuskan itu. Jadi tuan-tuan, ayat ini Allah Ta'ala berikan gambaran apa yang berlaku di zaman jahiliyah sebelum kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu, tuan-tuan, bila mana mereka mendapat tahu kelahiran anak tersebut adalah anak perempuan, ketika itu muka ayah tadi akan berubah menjadi hitam. Kenapa hitam, tuan-tuan? Rasa malu yang terlalu amat sangat. Adakah keluarga dia nak menanggung malu, ataupun mereka habiskan cerita tersebut dengan ditanam anak perempuan tadi supaya terkubur habis, tak ada cerita lagi lepas tu. Ini gambaran yang telah diceritakan ataupun dinukilkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Bagaimana keadaan suasana zaman jahiliyah, mereka menafikan kedudukan anak perempuan. Ini tuan-tuan, sebabnya yang lain ialah kerana kelemahan iman dan kegoncangan yakin, kerana mereka tiada redha dengan apa yang telah dibahagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka daripada anak-anak perempuan. Sebenarnya mereka tidak berhak, begitu pula isteri-isteri mereka dan siapa sahaja yang ada di atas muka bumi ini, untuk menukar apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka mendengar apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pentadbirannya Allah yang pasti, dan kehendaknya yang berlaku, dan kemahuannya yang mutlak, serta perintahnya Allah yang berkuasa dalam perkara mengenai lelaki dan perempuan. Itu sebabnya, tuan-tuan, perkara ini bersangkutan dengan redha. Dengan redha. Redha dalam menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni, tuan-tuan, perjalanan kehidupan kita ni, tuan-tuan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun perjalanan ataupun langkah kita saat dan sedetik yang terlepas daripada ketetapan Allah. Semuanya dalam ketetapan Allah. Semua dalam ketetapan Allah. Cuma bagi kita seorang hamba, tuan-tuan, dia menerima. Sejauh mana kita redha dalam menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya, tuan-tuan, kalau kita lihat dan kita teliti, para ulama memberikan satu penekanan bahawa kebahagiaan seseorang tersebut kuncinya terletak kepada dua perkara. Ni yang kita duduk atas dunia ni, kita usaha pagi, petang, siang, malam. Apa yang kita cari, tuan-tuan, pasti titik akhirnya ialah bahagia.
Kan? Pagi kita pergi kerja, balik tuan-tuan petang, malam, bahagia. Kita nakkan bahagia. Kita kahwin tuan-tuan, nakkan bahagia. Kita nakkan anak, bahagia. Apa sekalipun tuan-tuan, titik akhirnya tuan-tuan pasti ada kebahagiaan yang diingini oleh seseorang tersebut. Tapi para ulama meletakkan tuan-tuan, untuk menggapaikan sebuah kebahagiaan itu, mestilah ada dua perkara ataupun dua kunci. Jika dua kunci ini tidak ada tuan-tuan, pasti seseorang itu dia tidak akan dapat menggapai kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Apa dua kunci tersebut tuan-tuan? Para ulama menyatakan dua kunci tersebut, yang pertama sekali ialah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, kepercayaan, keyakinan kepada Allah. Yakin dia terhadap Allah, bahawa setiap sesuatu perkara yang berlaku datangnya dengan ketetapan dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Tidak ada sebarang sikit pun tuan-tuan yang bermain dalam hatinya seragu, keraguan dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya keyakinan ni tuan-tuan, macam mana kita nak pupuk keyakinan? Nak pupuk keyakinan dan keimanan ni tuan-tuan, para ulama menggaris pandukan beberapa langkah yang perlu kita lalui ataupun tindakan yang perlu kita lakukan. Pertama sekali tuan-tuan, disebut oleh para ulama, nak tak nak dalam memupuk keimanan, keyakinan, kepercayaan dalam diri kita kepada Allah SWT, mestilah pertama sekali tuan-tuan mendatangi majlis ilmu, menuntut ilmu. Mesti tuntut ilmu. Itu sebabnya tuan-tuan, tuntut ilmu ni satu kefarduan, satu kewajipan yang tidak ada beza dengan kewajipan-kewajipan yang lain. Macam mana Allah Ta'ala wajibkan sembahyang, wajib menuntut ilmu. Macam mana Allah Ta'ala wajibkan puasa, wajib juga menuntut ilmu. Macam mana Allah Ta'ala wajibkan zakat, haji dan sebagainya tuan-tuan, begitu juga wajibnya menuntut ilmu. Tidak ada beza. Bahkan tuan-tuan, penting tak penting menuntut ilmu ini, itulah langkah pertama untuk mendapatkan solat yang baik, untuk mendapatkan puasa yang baik, untuk mendapatkan zakat yang baik, untuk mendapatkan segala ibadah-ibadah yang boleh melahirkan ketaatan dalam diri seorang kepada Allah SWT. Tanpa ilmu, itu sebabnya tuan-tuan, ibadah yang kita lakukan tidak ada sebarang faedah. Dalam melakukan ibadah, ketaatan pada Allah, dia tak boleh ikut-ikut. Kalau ikut-ikut tuan-tuan, seperti mencurah air di atas daun keladi. Tak ada apa-apa. Itu sebabnya tuan-tuan cuba bayangkan. Cuba kita sama-sama bermuhasabah tuan-tuan, kita lakukan ibadah ni bukan sehari dua tuan-tuan. Ada kalangan kita tuan-tuan dah 10 tahun solat. Ada kalangan kita dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tuan-tuan. Tapi takut keimanannya dengan Allah, dirinya dengan Allah, kenalnya dalam diri dengan Allah SWT, itu tak ada apa-apa. Sedangkan hakikat sebenar tuan-tuan, bila tika mana seorang itu melakukan ibadah, para ulama kata tuan-tuan, pasti dia akan dapat 3 perkara sekurang-kurangnya. 3 perkara asas ni bila seorang melakukan ibadah, pasti dia akan dapat. Kalau dia tak dapat 3 perkara tersebut tuan-tuan, sudah barang pasti ada ketimpangan yang berlaku dalam ibadah tersebut. Apa dia tuan-tuan? Bila tika mana seseorang itu melakukan ibadah, ulama kata yang pertama sekali, dia akan dapat keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik imannya dengan Allah. Semakin dia solat, maka semakin baik imannya dengan Allah. Kalau dia solat tuan-tuan, imannya tak baik, ragu, betul ke tak betul? Ya ke tak ya? Tak boleh dia kata. Ini masalah tuan-tuan. Hari ini terus terang saya cakap, masyarakat kita lebih banyak rasa ragu kepada Allah secara tak langsung. Walaupun dia tak cakap tuan-tuan, tapi berapa ramai kalangan kita yang mempertikaikan tuan-tuan. Baru-baru ni pula ada golongan yang mempertikaikan redha Allah. Redha dia kata. Redha juga. Tapi usaha kena usaha. Redha ni tuan-tuan, benda yang tak boleh dicanggah. Benda perkara yang tidak boleh dipersoalkan. Redha ni bersangkut dengan etikad akidah tuan-tuan. Tapi buta akhir ni tuan-tuan, orang pertikai. Kerana apa tuan-tuan? Keimanan yang tidak baik dalam diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya tuan-tuan, pertama sekali bila kita buat ibadat, semakin baik iman kita dengan Allah. Yang kedua tuan-tuan, bila kita lakukan ibadah, maka semakin taqarrub, hampir diri kita dengan Allah.
Apa maksud taqarrub hampir dengan Allah? Kita merasai, menjiwai hampirnya Allah Ta'ala itu dengan kita. Kita rasa, tuan-tuan, Allah Ta'ala lihat kita. Kita rasa, tuan-tuan, Allah Ta'ala dengar kita. Kita rasa Allah Ta'ala itu mengetahui akan segala apa yang kita lakukan. Rasa, tuan-tuan, jiwa. Hasil daripada mana? Hasil daripada ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga pula, tuan-tuan, ulama sebut apa, tuan-tuan? Yang ketiga, bila ketika mana seorang itu melakukan ibadah, maka ketika itu dia akan semakin takut akan Allah. Kalau katalah tiga perkara ni, tuan-tuan, tidak ada, maka sudah barang pasti ibadah yang kita lakukan itu ada ketimpangan. Dan ketimpangan yang paling besar disebut oleh para ulama, puncanya daripada ibadah yang dilakukan tidak berpandukan ilmu pengetahuan, hanya sekadar ikut-ikut. Itu sebab ulama sebut, tuan-tuan, dalam memupuk keimanan, langkah pertama mestilah kita lakukan, iaitu menuntut ilmu. Itu sebabnya kalau logik akal kita, tuan-tuan, secara logik akal kita, sepatutnya 114 surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah Ikhlas. Betul tak? Kerana apa, tuan-tuan? Kerana surah Ikhlas itu membicarakan tentang ketuhanan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sepatut perbicaraan yang awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Tetapi, tuan-tuan, Allah Taala tak turunkan surah Ikhlas itu yang pertama. Tetapi Allah Taala turunkan suratul Alaq. 5 ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah sebagai wahyu yang awal-awal diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Secara purata, tuan-tuan, ayat ini dia membicarakan tentang tuntut ilmu. Secara purata, secara globalnya, tuan-tuan, Allah Ta'ala membicarakan tentang menuntut ilmu. Nak menunjukkan dan memberitahu kepada kita, tuan-tuan, betapa besarnya dan pentingnya menuntut ilmu. Kerana apa, tuan-tuan? Kalau tak ada ilmu, mana mungkin seorang itu kenal Allah? Itu perkara asas. Perkara asas kita duduk ke atas dunia Allah SWT ini, kenal Allah, sujud kepada Allah, taat pada Allah. Jadi kalau kita tak kenal Allah, macam mana kita nak taat pada Allah? Macam mana kita nak sujud pada Allah? Apatah lagi ibadah-ibadah yang lain. Itu sebab penting-penting, sangat-sangat penting, tuan-tuan, dalam menuntut ilmu. Itu sebab ulama meletakkan, tuan-tuan, garis pandu memupuk keimanan. Pasti langkah yang pertama adalah menuntut ilmu. Dan yang kedua, langkah kedua, tuan-tuan, dalam memupuk keimanan kita kepada Allah SWT adalah, tuan-tuan, iaitu beramal dengan ilmu tersebut, dalam erti kata taat pada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, dalam erti kata taat, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan juga pemimpin-pemimpin daripada kalangan kamu. Taat pada Allah, taat yang tidak ada belah bagi. Itu sebab dia datangkan perkataan ati'allah. Begitu juga ati'ur rasul, iaitu taat yang diberikan kepada Rasul itu taat yang tidak ada belah bagi, tuan-tuan. Bahkan ulama sebut, tuan-tuan, taat yang kita berikan kepada Allah dan Rasul ini tanpa belah bagi, tuan-tuan. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala kata A, kita kata A. Allah Ta'ala kata B, kita kata B. Ikut saja taat di situ, tuan-tuan. Dia tidak akan sampai jadi istilah taat membabi buta. Tak ada. Tetapi sampai wa ulil amri minkum, pemerintah-pemerintah daripada kalangan kamu, di situ ulama memberi garis pandu. Pemerintah yang bagaimana kita patut taat, iaitu pemerintah yang adil. Pemerintah adil ni macam mana, tuan-tuan? Kunci yang pertama ulama sebut, pemerintah yang adil, iaitu pemerintah tersebut mestilah dia memerintah benar-benar berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tika mana, tuan-tuan, dia memerintah dalam keadaan tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu pemerintah tersebut bukan pemerintah yang adil. Bila kata bukan pemerintah adil, tuan-tuan, adil lawannya zalim. Lawan zalim secara automatik terus dijatuh kepada zalim.
Walaupun tuan-tuan tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan tuan-tuan dimasuk duit kat dalam poket rakyat dia. Dia masuk. Tapi disebabkan dia tidak memerintah berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap dia tidak termasuk pada pemerintah yang adil, bahkan dipanggil pemerintah yang zalim. Ini dia tuan-tuan. Itu sebabnya taat pada Allah wajib, taat pada Rasul wajib, taat pada pemimpin wajib. Tapi taat pada pemimpin wajib situ bersyarat, iaitu pemimpin yang betul-betul adil, memerintah berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tadi tuntut ilmu, yang kedua taat, menunaikan segala perkara yang telah diperintahkan oleh Allah SWT berlandaskan ilmu yang kita pelajari. Dan hasil daripada situlah tuan-tuan, dengan sejauh mana dan setinggi mana ketaatan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyaklah keimanan yang akan bersinar dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang telah disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata apa tuan-tuan? Sayyidina Umar kata sesungguhnya manusia itu sewaktu awal-awal kejadiannya, baik sewaktu berada di dunia nanti, dia itu beriman ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tetap sewaktu awal-awal kejadiannya itu telah Allah Taala jadikan kejadian itu disertakan dengan keimanan. Cuma keimanan tadi akan memberikan sinar yang baik, yang besar kepada diri seorang dengan dilihat sejauh mana seorang itu mentaati Allah. Semakin baik dia taat pada Allah, maka semakin baiklah sinar keimanan dalam dirinya. Semakin jauh dia daripada mentaati Allah, maka akan semakin gelap dan kelamlah keimanan dalam diri seseorang tersebut. Contoh kita ambil mudah je tuan-tuan. Ni tak sampai lagi tuan-tuan sebulan kita tinggalkan Ramadan. Kita dah boleh beza tuan-tuan, tengok diri kita, cerminkan semula diri kita tuan-tuan. Bagaimana keadaan diri kita sewaktu berada dalam Ramadan dengan keadaan diri kita berada di luar Ramadan. Sama tak? Cuba bayangkan tuan-tuan kalau malam ni pengerusi surau mengajak kita supaya buat salat sunat 20 rakaat. Rasa-rasa berapa orang yang tinggal? Ada lagi ke tak? Silat-silat hari bulan dia kata apa tuan-tuan? Betul ke tak betul pengurusi ni? Betul ke tak betul? Silat-silat dia pertikai, mana hadis? Hadis sahih ke hadis maudhu'? Nak semayang tu pun nak kena hadis sahih ke hadis maudhu'. Tikai semua tuan-tuan. Sebab apa? Sebab lepas daripada Ramadan ini kurang ketaatan, kurang keimanan. Dalam Ramadan banyak ibadah, banyak taat, maka semakin baik keimanan. Tidak pernah mempertikaikan apa sekalipun yang dilakukan. Berapa banyak tahajud kita tuan-tuan sekarang ni? Oh, selemau kuih raya. Selemau kuih raya. Allah tuan-tuan, bulan Ramadan, isyak tuan-tuan bekerja. Berebut tuan-tuan, bulan Ramadan. Habis Ramadan tuan-tuan, macam mana lemau kuih raya, makin lama makin lemau, gitu juga keimanan kita makin lama makin lemau. Cuba bayangkan tuan-tuan. Ini dia. Sebabnya keimanan itu sangat-sangat penting. Ulama sebut tuan-tuan tadi apa? Untuk menggapai sebuah kebahagiaan, yang pertama sekali iman. Pertama sekali iman. Yakin dengan Allah. Tidak ada sedikit pun keraguan dengan Allah. Bila kata Allah, yakin. Allah benar. Allah pasti. Tak ada apa yang tak pasti bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni tak tuan-tuan. Kalau tak begini, tak boleh. Kalau tak begini, tak boleh. Mesti. Sampai ke ada yang kata, ni apa ni? Dia kata. Reda. Allahu Akbar, tabarakallah tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Azan, sila je.
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang kedua tuan-tuan dalam menggapai sebuah kebahagiaan adalah kuncinya redha. Redha dengan setiap apa sekalipun ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perasaan redha yang ada dalam diri kita terhadap apa sekalipun yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu kunci ataupun kunci yang kedua dalam menggapai kebahagiaan. Bila ada dua benda tadi tuan-tuan, dua perkara tersebut, pertama keimanan yang baik dengan Allah dan yang kedua redha, insya-Allah di situ akan datang sebuah nikmat yang besar namanya kebahagiaan. Pernah tuan-tuan sebuah kisah. Seorang bapa tuan-tuan, dia ada anak lebih kurang 9 orang. Anak 9 orang tuan-tuan. Kerjanya apa tuan-tuan? Kerjanya sebagai tukang kebun di sekolah. Gajinya berapa tuan-tuan? Gajinya sekadar 900 orang. 900 ringgit. 900 orang. 900 ringgit. Isteri kerja tak? Tak kerja. Cuma sekadar duduk rumah, besarkan anak dan juga ambil sedikit masa untuk mengajar ngaji. Jadi tuan-tuan, diceritakan bapa ni tuan-tuan, dia besarkan anak dia, tak pernah sedikit pun tuan-tuan dia rasa mengeluh dan sebagainya. Sehingga orang bertanya kepada beliau, macam mana dia boleh besarkan anak dia dalam keadaan tenang je tuan-tuan. Tenang. Macam mana boleh tenang tuan-tuan dengan anak 9 orang, gaji dia 900. Ni bukan cerita tahun 70-an, 80-an tuan-tuan. Ni zaman lah ni. Zaman-zaman tukang kebun sekolah gaji 900. Bukan, kalau tak bukan sekarang pun setidak-tidaknya 5 tahun dulu ataupun 10 tahun dulu. Kira terkini jugalah tuan-tuan. Satu benda yang memang tak masuk akal, gaji 900 boleh besarkan anak 9 orang. Sehingga orang tanya tuan-tuan, macam mana dia boleh tenang? Yelah, kita yang gaji 5,000 ni pun tuan-tuan muka macam sekodok. Muka macam sekodok. Tak cukup pening kepala. Dia kata apa tuan-tuan? Buat apa nak pening-pening kepala, dia kata. Kan benda ni Allah Ta'ala dah tetapkan. Tu dia menunjukkan keimanannya pada Allah. Kemudian kita reta je lah, dia kata. Cuma kita lah nak kena pandai cerdik dalam menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tak pening kepala. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan, keimanan yang baik, reta, dia bahagia. Tak ada sakit kepala, tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis, tak ada gaut. Tenang. Anak 9 orang tadi tuan-tuan, 7 orang daripadanya ketika itu tuan-tuan, semuanya tuan-tuan masuk universiti. Bukan sekadar 7 orang anak tu masuk universiti tuan-tuan, sebelum masuk universiti 7 orang anak tu hafal Quran semua sekali. Allahu Akbar, tabarakallah. Kita yang gaji 5,000, 6,000 ni tuan-tuan, nak sekolahkan anak hafal Quran bersusah. Bahkan kita tak yakin.
Sebabnya apa tuan-tuan? Kehidupan perjalanan kita yang menyusahkan kita ni adalah berpunca daripada keimanan kita yang tidak baik dengan Allah. Tapi walaupun sedikit tuan-tuan mungkin nampak perit, jerit orang lain memandang kehidupan kita, tapi kita tenang. Kenapa? Iman kita yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun apa sekalipun keadaan suasana yang kita lalui tuan-tuan, itu sebab penting kuncinya adalah iman dan redha. Iman dan redha. Itu yang disebutkan tuan-tuan apa? Man radiya falahu redha. Sesiapa yang redha, maka baginya tu redha Allah. Redha Allah. Nak tak nak? Radiyallahu anhum wa radu'an. Siapa yang redha akan Allah, maka akan datanglah redha Allah ke atasnya. Itu sebab penting tuan-tuan. Dua benda ni insya-Allah tenang. Akan tenang, bahagia, jalan mudah insya-Allah. Ni dia tuan-tuan. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Syura ayat ke-49 hingga 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud mafhumnya, kepunyaan Tuhan kerajaan langit dan bumi, dianya Tuhan ataupun dianya Allah yang telah mencipta apa yang dikendakinya Allah. Dianya Allah telah mengurniakan kepada siapa yang disukainya anak perempuan, dan kepada sesiapa yang disukainya anak lelaki, ataupun diberikannya mereka pasangan lelaki dan perempuan, kemudian dijadikannya siapa yang disukainya mandul. Sesungguhnya dia amat tahu lagi amat berkuasa. Jadi semuanya itu urusan Allah secara terang-menerang di sini tuan-tuan. Anak lelaki ke, anak perempuan ke yang kita dapat, ataupun kita tak dapat anak, itu semua urusan Allah. Yang kita ni tuan-tuan, urusannya hanya sekadar hak kita ialah usaha, tak lebih daripada tu. Kahwin, tu salah satu usaha. Dah kahwin pula tuan-tuan, kita bersama, usaha kita. Tak ada juga anak, berubat. Tak ada juga, itu urusan Allah. Itu sebabnya tuan-tuan, usaha kemudian tawakal. Jangan hanya sekadar usaha. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fatihah, Allah Ta'ala ajar kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah wahai Allah, dan akan engkau juga kami meminta dan memohon pertolongan. Sebahagian ulama tafsir, mufassirin menyatakan ayat tersebut mengandungi maksud usaha dan tawakal. Iyyaka na'budu membawa erti makna usaha, wa iyyaka nasta'in dalam erti kata ataupun membawa maksud tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tuan-tuan, kita hidup sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh hanya memandang pada usaha saja, tetapi mestilah disempurnakan usaha tadi dengan tawakal, meletakkan pergantungan harap kita kepada Allah, berdoa, sujud taat pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, kalau katalah Allah tak beri sekalipun di dunia tuan-tuan, pasti Allah Ta'ala gantikan di akhirat. Kerana apa tuan-tuan? Perjalanan di atas dunia ini sebenarnya, bagi sebahagian ulama meletakkan bahawa tidak ada satu pun tuan-tuan gambaran-gambaran yang membawa kepada kita satu anugerah. Tak ada. Yang kita sebut anugerah. Ini anugerah Allah. Ini anugerah Allah. Kefahaman kita bila sebut anugerah ni tuan-tuan, satu kelebihan. Padahal tuan-tuan ulama menyebutkan duduk atas dunia Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ada satu benda pun yang terlepas daripada amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Apa sekalipun tuan-tuan, sekalipun sebatang pen, apatah lebih daripada itu, apatah lagi seorang isteri, apatah lagi seorang anak ataupun beberapa orang anak, semuanya itu bukan sekadar anugerah, tapi hakikat sebenar adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tuan-tuan. Apa sekalipun yang kita gapai, yang kita dapat daripada dua tangan, itu semua amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu sebabnya tuan-tuan jangan rasa satu benda yang boleh membanggakan. Tak ada benda yang nak dibanggakan di dunia ni tuan-tuan. Tak ada benda, tak ada perkara yang boleh membanggakan. Kalau orang yang benar-benar memahami konsep kehidupan di atas dunia Allah SWT, sudah barang pasti tuan-tuan, dia akan akan melalui setiap langkahnya itu dalam keadaan ketakutan dan berjaga-jaga.
Kerana apa? Setiap langkah itu akan ditanya dan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu taala. Kalau katalah tuan-tuan Allah Taala berikan anak, anak tu dia akan jaga sebagaimana yang Allah Taala kendaki. Allah Taala berikan isteri, isteri itu akan dijaga dan dipelihara sebagaimana yang dia kendaki. Sebagaimana dikendaki oleh Allah. Begitu juga tuan-tuan dengan ilmu. Orang yang betul memahami konsep ilmu yang diterimanya tuan-tuan akan rasakan bahawa itu amanah Allah. Dia tidak akan rasakan tuan-tuan ilmu itu satu benda yang boleh membanggakan dirinya, kerana dia tahu itu amanah. Bila kata amanah tuan-tuan perlu dijaga, dipelihara, ditunaikan sebagaimana yang dikendaki oleh Allah Subhanahu taala. Begitu juga harta, begitu juga kedudukan. Bukan bila kata kita ada kedudukan tuan-tuan, ada pangkat, kita bangga, kita rasa bangga dengan pangkat kedudukan kita. Hakikat itu bukan satu kelebihan, tapi amanah. Orang yang memahami konsep setiap apa yang dapatinya sebagai satu amanah, maka dia akan tunaikan amanah itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, berjaga-jaga dan bahkan rasa takut dalam menunaikan amanah tersebut. Maka insya-Allah tuan-tuan dengan dua sifat ini, berjaga-jaga dan rasa takut, itu akan membuatkan perjalanan dia akan jadi cantik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Dia tidak menunaikan ataupun melunaskan sesuatu perkara itu mengikut akalnya semata-mata, tetapi dia akan melunaskan setiap amanah tadi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah anak perempuan ke anak lelaki, semua amanah Allah. Ada, tak ada, semuanya adalah di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulan dalam perbincangan kita pada malam ini, di sini Syekh Abdullah Nasir Alwan menengahkan kepada kita supaya tidak membezakan di antara anak lelaki dan anak perempuan. Ataupun dalam erti kata tuan-tuan, tak kiralah bagaimana keadaan dan suasana anak tersebut, perlu kita berikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut keperluan anak tersebut. Bukan mengikut kita, tetapi mengikut keperluan dan sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan? Apa yang berada di hadapan kita, terutamanya dalam perbincangan kita, anak tersebut, dia adalah amanah daripada Allah. Perlu kita tunaikan amanah tersebut mengikut ketetapan Allah. Lalu terimalah apa sekalipun yang mendatang dalam keadaan redha. Kenapa? Kerana dia adalah datang daripada Allah, bukan datang ikut kemampuan atau kehendak kita tuan-tuan, suka-suka hati kita, tak. Tapi mengikut ketetapan Allah dan kehendak Allah, maka tidak ada jalan lain penerimaan kita kecuali kita redha. Lawan, maka di situ menunjukkan tidak redha-nya diri kita terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar dulu tuan-tuan dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan untuk mentaati segala perintah Allah, diberikan kita jalan untuk senantiasa tuan-tuan menunaikan segala apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita berusaha untuk melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, menjadi jalan untuk kita menggapai redha daripada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai kebahagiaan sebenar-benar di dunia, bahkan lebih-lebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar dulu, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita tangguh lagi majlis dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al nafsana nafsan tayyibatan mutma'innatan ta'i'atan hafizatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.